Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan Burning Wheel. Hari ni seat motor yang aku tempah hari tu dah siap. Seat motor ala-ala Lapera lah, bukan Lapera ori lah. So ini dia punya overall, ada stopper semua. So tak adalah bercala korang punya seat. So ini dia punya design dia. So aku buat 3 stitch row. Lapera dekat kanan kiri, Lapera Los Angeles kat belakang dengan tag Lapera tu. So okey lah, harga pun berpatutan, reasonable. Harga dia below 2000 lah. So harga dia okey. Tak mahal sangat, kira okey lah dengan kualiti yang kita dapat. Kualiti dia pun, stitching dia pun kemas, jahitan dia pun cantik. Kalau nak buat seat ni boleh pergi ke Husk Cushion. Okay. So aku pun ada beli dia punya ni. Ni dia punya untuk taruh kat sini lah. So bila taruh sini, so tak adalah bercala motor korang. So dia akan rest kat atas ni je. And aku beli this thing, screw dia. Screw untuk mount dekat sini. Okey, sekarang aku nak pasang seat, nak buka seat ni dulu. Lepas tu kita pasang seat baru ni. Okey. Assistant tolong rakamkan. So nak buka dia senang ke? Harley punya seat amatlah senang nak buka. Satu skru je. Kita buka skru ni. And then dah boleh cabut. Okay, tak dulu kat bawah. Okay, kita taruh ni dulu. Dia je punya dalam dia, absorber dia semua. Aku pun first time tengok. Okay, taruh ni dulu. Kita letak dia punya stopper ni. And then kita pasang dia masuk. Ni ada dia punya ni. Ada dia punya ni. Belakang dia punya tempat skru tu lah. So masukkan depan dulu. Dah masuk depan, tolak bagi habis. Then kita skrukan dia. So, macam aku pakai ni je. Aku pakai skru ni. So tekan dia. And then skru macam biasa lah. Tekan sikit. Alright, dah siap. Semudah ABC. Okay guys, inilah hasil dia selepas pemasangan. So, macam mana? Kau rasa cantik ke? Seat ori lagi cantik ke seat lain lagi cantik? So pada aku ini dah, aku berpuas hati dengan stitching dia, craftsmanship dia. Kalau korang nak buat seat Lapera ori, memang daripada Lapera sendiri, daripada US. Kalau korang beli ready made, dia ada jual yang ready made dia, yang kat website ada ready made. So harga dalam 4000 kot aku rasa. Tapi kalau korang nak custom macam ni, korang nak pilih stitching dia nak buat macam mana, material dia korang nak lain-lain, lepas tu korang nak lettering ni dengan belakang ni kan. So harga dia dengan shipping agak mahal lah, dalam maybe dalam 6 ke 7 ribu aku rasa, ke lebih, aku tak sure sangat. So ini salah satu option lah. Kita dapat look yang ala-ala Lapera, walaupun bukanlah ori tapi sedap mata memandang, dan harga pun tak mahal sangat. Bawah 2000 kau boleh dapat dah seat macam ni. So itu sajalah. So macam mana guys? Cantik ke tak? Ni full view dia. So aku berpuas hati lah. Memang sangat berpuas hati. Stitching pun kemas.
Cuma kau kena bear in mind lah, kalau dah buat stitching ni memang masuk air sikit lah dekat tempat ni, kau dah tebuk kan. So jangan masuk air sikit. Tapi tak apa. Yang penting cantik di mata aku. Okay guys, sampai di sini saja video kali ni. So hopefully korang suka dengan video aku ni and seat baru aku ni. So jumpa di next episode. Jangan lupa like, subscribe dan share video ni kat kawan-kawan korang. Assalamualaikum, adios.